Ustaz, bila nak masuk penjara? Kenapa nak masuk penjara? Ustaz bukan buat salah macam rosakkan bendera. Dan saya tak pernah ceroboh tanah, buka kebun durian. Tapi ceroboh kedai steamboat ni pernah lah. Hotpot King Steamboat. Ustaz ceroboh bukan sebab apa. Ustaz geram tengok banyak sangat makanan kat kedai steamboat ni. Ustaz tak kuat. Ayam je dah lebih daripada 5-6 jenis perapan. Belum lagi cerita pasal kambing, daging. Seafood dia tak payah cakap lah, besar-besar, fresh-fresh lagi tu. Makan seorang memang tak puas. Sebab tu Ustaz ajak abang Ustaz. Korang tengok sendirilah berapa round dah Ustaz masak tak habis-habis lauk dia. Yang paling bestnya ada shabu-shabu. Ini untuk makan tau, bukan untuk isap. Air minuman dia pun banyak pilihan. Tapi kalau malam masak jangan risau, banyak makanan yang dah sedia, dah masak dah pun. Ada juga buah, sayur, Maggi, aiskrim pun ada. Sos dia banyak pilihan. Tunggu apa lagi, jom datang.